melakukan pingat emas kerana cukup lihat bagaimana tuan rumah Thailand ini untuk dijinakkan. Kita melakukannya dalam Piala Dunia yang dilangsungkan di gelanggang sendiri, tapi di sukan C ini sendiri cukup dinanti-nantikan keseluruhan penyokong dan peminat sepak takraw tanah air. Satu lima kedudukan servis di tangan Filipina. Baik, jadi jawab. Tiga untuk Filipina. Pula ada sesuatu yang dikatakan oleh pemain-pemain negara apabila tamparan itu berlaku tampak. Ya, dua sentuhan sekaligus daripada pemain pasukan Filipina untuk sekaligus memberikan mata yang ke 6 untuk kita. Dua tekong kilau ada dalam gelanggang. Aziz dipasang kencang kali ini. Kena bagaimana di hadapan jalan untuk mengatakan sesuatu pada trio negara, tapi gulungannya di sini sepenuh kekuatan dia meletakkan lajuan pada bola tersebut berbanding Hafizul Hayazi yang lebih gemar untuk menggunakan teknik manual. Pasan yang lebih baik kita Hafizul Hayazi mata yang ke-7. Haji cari seterusnya, kali ini ke sasaran yang lebih baik. Di bahagian belakang dia luka sedikit lepas servis-servis awal tadi kesemuanya di bahagian harapan saja. Aziz Airul Nizam jika melalu di atas bahagian kepala dari Filipina ini. Letak yang diteruskan oleh Hafizul Hayazi dan juga Zul Effendi Sumari untuk meneruskan apa yang dilakukan oleh Syahrir Azalias dan juga Farhan Adam. Kena edisi kali ini ada lawan pingat emas yang dibutilkan oleh pemain-pemain bangkit daripada edisi 2023. Serta tadi beberapa kecederaan juga yang menimpa Hafizul Hayazi. Pemain Negeri Sembilan Anchors ini antara pemain yang pernah dapat beberapa gelar termasuk sebagai pemain terbaik dan juga muncul juara bagi barisan Todiji dan sebagai pemain terbaik di hari keempat kejohanan dan sebagai pemain pilihan peminat pada GP yang keempat. Kosong agak jauh Malaysia berada di depan, tapi masih belum dilunaskan tugasan ini. Hafizul Hayazi yang menjadi kapten pada edisi 2023. 28. Filipina cuba untuk Mita di bahagian jaring kali ini. Yang ke-9 untuk pasukan Malaysia. Banyak berlakunya perang-perang psikologi yang membabitkan
Chelsea. Yang sekali daripada Aziz. Satu lagi servis yang terkandas daripada pemain dengan ketinggian 1.98 meter ini. Sembilan sekali lagi hanya dipisahkan dengan 6 mata. Sekarang pemain yang dilakukan oleh pasukan Filipina memberikan ruang dan juga peluang kepada tenaga baru Interino yang akan bertindak selaku tekong utama mereka ini. Pertama sudah dipersalahkan dia kaki angkat oleh Interino ketika servis cuba dilakukan. Dia dipanggil di sini oleh petugas untuk amaran lisan diberikan. Kerana kaki kiri beliau yang diangkat dan keluar daripada bulatan di bahagian servis itu perlu dilakukan. 10-3 semakin mencaratkan diri untuk pasukan Gaib. Kesan tengah sekali lagi dari Aziz kerana ruang untuk Filipina mencuri mata yang keempat untuk mereka. Itu yang cukup penting untuk mereka. Kerana kalian ayat di sini dan kemudiannya dia dapat mencari sudah pastilah tak ada masalah, hanya tapakan saja dilakukan. Interino servis kali yang kedua. Fizal Yazi peluang untuk Malaysia. Masih lagi drop dan di sini bijak tindakan daripada Al-Fushri. Kena bagaimana dia melakukan hadangan kemudiannya. Dia yang menyempurnakan tugasan di sini kali kedua secara betul-betul. Tapakan saja daripada pasukan Filipina merangkap pasangan negara. 10-5, 5 mata depan. Lihat di sini ke Filipina dan ke-6. Sip lagi mampu mengejar. Sip lagi berkeyakinan. Mata demi mata yang dicari oleh mereka di sini untuk memberikan tekanan kepada pasukan negara. 6-10 di Bangkok ketiga. Cantik tangan yang ditampilkan, tetapi kali kedua Interino dengan servis yang dipersalahkan di sini. Bagaimana kaki kirinya itu yang keluar daripada bulatan bahagian servis. Pasal kali pertama berlaku di servis yang pertama, hanya kali yang kedua memberikan mata mudah untuk Malaysia. 11-6, 5 mata di hadapan. Harun Nizam untuk Malaysia. Oh, kena jaring. Selagi hidup peluang untuk dimatikan di sini oleh Hafizul Hayazi. Kerana satu hantaran yang cukup kemas daripada Zul Effendi Sumari. Penghadangan cuba dilakukan oleh Interino untuk Filipina. Dan 12
Filipina di belakang Malaysia. Keluar sini Fizul Hayazi sedikit jauh antara itu. Muncullah kesilapan kedua yang berlaku pada kalangan pemain-pemain Filipina. Mereka perlu kemaskan komunikasi kerana sebenarnya Malaysia yang sudah pernah melakukan kesilapan pada mulanya, tetapi mata berjaya diraih oleh kita selepas kesilapan yang berlaku. 13-6. Oh, baik kali ini daripada Haziq. Akan perlahan sedikit demi sedikit dia membina keyakinannya dalam servis-servis yang dilakukan. Kita lihat bagaimana ada pola peningkatan daripada ketepatan beliau. Beberapa siri yang akan berjalan dan kini di mata akhir untuk Malaysia. 6-14. Filipina dan kesilapan yang terus memberikan mata kemenangan untuk pasukan negara. Agak selesa kemenangan yang diraih untuk Haziq Khairul Nizam, Hafizul Hayazi dan juga Zul Effendi Sumari untuk kemenangan di set yang kedua ini. Jadi masih lagi ada peluang untuk kembali bangkit di set yang ketiga nanti. Kejutan yang cuba dilakukan oleh pasukan Filipina, tapi kita mempercayai kredibiliti dan juga kekuatan yang dimiliki oleh trio negara ini, trio muda negara, campuran trio muda dan juga berpengalaman. Haziq Khairul Nizam untuk edisi ke-33 ini, berusia 24 tahun. Jadi satu pengalaman yang cukup baik untuk beliau. Dia katakan bintang dalam acara sepak takraw buat pasukan Malaysia. Dia membantu kita untuk menjuarai Piala Dunia sepak takraw tahun lalu. Memangnya tonggak penting dalam perjalanan Asia dan juga Sukan C. Jadi ramal daripada dilatih ini cukup penting mendapatkan resepi dan juga formula di set yang ketiga nanti terutamanya. Dia di set yang pertama hanya dipisahkan dengan 5 mata, tapi kita bangkit di set yang kedua tadi dengan 9 perbezaan mata. Jadi peluang tampak lebih cerah untuk seluruh negara di set yang ketiga. Di set penentuan di sini untuk Haziq, Hafizul Hayazi dan juga Zul Effendi Sumari. Ayo kemenangan yang dicari di sini, tetapi mata pertama dimiliki oleh pasangan Filipina. Pasangan yang boleh dikatakan cukup klinikal, pasangan yang boleh menghasilkan gulungan-gulungan yang cukup tajam, tetapi mereka kerap
mengelirukan kita dengan variasi yang dimiliki. Kandas kali ini untuk mata penyamaan buat pasukan negara. Pasal Interino direhatkan semula untuk tekong kaki kanan itu, dan kini menggunakan tekong kidal pula untuk Filipina. Satu Filipina di hadapan. Baik, bisa diangkat dan peluang untuk Malaysia. Masih lagi belum dimatikan di sini. Memerlukan siapan daripada pasangan Filipina ini. Sepatutnya Hafizul Hayazi boleh melakukan libasan yang lebih baik, tapi muncullah silapan daripada waktu stay di hadapan jaring itu untuk mata yang ketiga berjaya untuk dimiliki. Satu, dua mata di hadapan. Situ cantik. Gunakan bahagian dalam kakinya. Kena balikan ke akhir kanan Filipina. Jauh sekali. Lebih jauh sasaran yang dicari oleh tekong Filipina ini. Lihat servis-servisnya banyak dialihkan ke bahagian belakang, belakang. Di situlah mata-mata yang berjaya diraih di set pertama dan juga yang kedua tadi. Pastinya diberikan perhatian oleh pemain-pemain negara. Dan kini kecederaan pula, sedikit kesakitan yang dirasakan oleh pelibas untuk Filipina ini. Set pertama tadi dia cukup cemerlang. Apakah dia mampu untuk mengulanginya di game penentuan ini? Kita mampu membuka kasutnya. Itu soalan besarnya, apakah dia mampu meneruskan permainan ataupun tidak untuk Filipina. Kita sudah mempunyai capaian pada hari semalam sepak takraw Cina, tapi untuk regu pasukan lelaki ini agak lama sebenarnya kita mengidamkan pingat emas itu. Ditempatkan dalam satu kumpulan bersama dengan Filipina dan juga Myanmar selain Singapura. Seperti dewaskan semalam dari keputusan Street Game. Diteruskan kedudukan 5-1 di Bangkok. Shot daripada Haziq. Cantik sekali. Dari kedua betul-betul
Aziz yang cari sasaran di sebelah kiri. Kali kedua betul-betul juga terkena di bahagian jaring. Rika kena tepuk Filipina. Aziz yang dilakukan dan Tuzul. Tapi nasib lagi berjaya dapat Filipina punya yang mendapatkan mata kedua mereka. Hafizo mempunyai peluang cerah di sini. Tapi pertahanan itu cukup teratur daripada trio Filipina ini. Pertahanannya agak jauh sebenarnya daripada Aziz Khairul Nizam. Jadi sukar untuk Hafizo Hayazi bertindak untuk mematikan bola tersebut. 6-2 empat mata dibezakan. Ketiga berterusan daripada Aziz ke sudut sebelah kirinya. Sasaran yang ketiga betul-betul terlalu ke arah apit kanan. Tidak mampu dikembalikan oleh Altustin. Sebelum ditukar oleh guru Kong dan pasal dimiliki. Ini tidak digunakan penutama ke Malaysia Hafiz Hayazi itu. Berlaku dua sentuhan. Kalau tu dahulu yang usaha Haziq Khairul Nizam untuk bertahan di sini. Ketika dipasang deras tangkas Hafiz Hayazi di hadapan Haizan. Tiga Malaysia dengan 4 mata di hadapan. Ada di landasan terbaik. Tempat kali ini tetapi halangan yang sudah dilakukan tidak mempunyai hasil. Perlu berhati-hati, perlu berwaspada. Tidak boleh untuk terbawa dengan emosi dan juga tekanan ketiga ini. Di atas kertas sepatutnya tidak ada masalah untuk Haziq Khairul dan juga Fendi. Agak jauh. Lagi terlalu jauh untuk Hafiz Hayazi. Itulah hantaran yang tepat daripada Haziq sekali lagi. Dia perlu melakukan lipasan daripada kawasan tekong itu. Ini bukan satu perkara yang mudah untuk dilaksanakan oleh mana-mana perejam. Ini 7. Hanya 2 mata yang membezakan kedudukan. Sebenarnya cukup merisaukan kita yang sedang menyaksikan permainan ini. Selepas Hafizul Hayazi ni Fendi Sumari pula yang perlu menerima rawatan untuk seketika. Kecuali 5 permainan yang akan kembali diteruskan selepas Zul Effendi Sumari sudah tadi mengalami sedikit kecederaan. Permainan disambung masih cari pula daripada Aziz memberikan mata seterusnya, mata ke-6 untuk Filipina. Tidak boleh
memberikan kemenangan kepada pasangan Filipina ini. Mampu menempatkan diri di peringkat terbaik. Sekali lagi, kecaman dari agak jauh terpaksa dilakukan oleh Hafizul Ayazi. Tapi saya juga untuk dilakukan oleh beliau. Mampu berkemas antara Zul Effendi Sumari dan juga Haziq Khairul Nizam. Dan bermentas pulas juga pemain-pemain yang Filipina untuk bertahan. Menang di antara Malaysia dan juga Filipina. Selepas mata demi mata yang dipungut. Tapi hanya dipisahkan dengan dua mata juga. Sekali lagi daripada Aziz. Budi perkemaskan. Kerana dua kali berturut-turut daripada Aziz. Hanya singgah di jaring. Membangkitkan lagi semangat Filipina. Dia menambah tekanan untuk agar tersasar jauh daripada Rafael. Coba menggantikan Interino di game yang ketiga ini. Meringan itu sebenarnya yang melukakan beliau. 9-7. Malaysia kembali dengan dua mata di depan. Antara dua permainan Filipina yang sasaran yang dicari oleh Aziz di antara Rafael dan juga angkat kiri mereka. Kira 7-10. Jadi ini lebih baik selepas melalui dengan 3 mata. Menyelamatkan perlawanan ini secepat mungkin. Menuntut rapat peluang Filipina untuk kembali bangkit. Seperti yang dilakukan di game yang pertama tadi. Bagaimana kita dikejutkan dengan keputusan 15-10. Berpihak pada Filipina. Bangkit datang daripada belakang untuk 15-6 di game yang kedua. Di game yang ketiga ini apakah boleh dimuktamadkan menerusi gantian Haziq Khairul Nizam, Hafizul Ayazi dan juga Zul Effendi Sumari. Mata daripada Filipina yang diperlukan oleh mereka. Rafael kaki kirinya dengan baik dan akhirnya dikeluarkan untuk disambut keras oleh Hafizul Ayazi. Ketika Zul Effendi Sumari ini mengapungkan bola ini dapat ada sasaran yang disebutkan oleh beliau untuk Hafizul Ayazi. Mata ke-11 11-7, 4 mata membezakan. Sayang sekali dielak oleh Rafael. Untuk mata ke-8 buat Filipina. Servis di bahagian tengah dibiarkan saja.
Silakan mengisi servis daripada Rafael. Agak tidak konsisten servis daripada pemain ini dan dia kedudukan kaki kanannya. Bukan sekali lagi Interino akan rugikan peluang. Dikena seketika selepas Rafael yang meminta masa 12-8. Macam hampir 3 mata saja lagi yang diperlukan oleh pasukan negara di sini. Aziz cantik. Sekali lagi Rafael yang disasarkan oleh Aziz. Selepas sebelum ini ke sebelah kiri betul-betul dengannya ketika ini. Rafael yang menjadi mangsa beliau. 8-13. Sudah hampir untuk Malaysia. Hampir dah cuba Malaysia tapi silakan betul-betul yang dilakukan di sini oleh Rafael. Sekali lagi dia cuba untuk mensasarkan kedudukan Hafizul Ayazi di sana. 14-8. Match point untuk Malaysia. Menyelamatkan perlawanan dan dikuatkan dengan cukup bergaya daripada Haziq Khairul Nizam untuk mata ke-15. Cara terbaik untuk Malaysia menyelamatkan perlawanan di game yang ketiga ini dan kemenangan ke atas Filipina. Menerusi ace dalam servis yang dilakukan oleh Haziq Khairul Nizam. Dengan kita tewas di game yang pertama 10-15 dan bangkit di game yang kedua 15-6 dan akhirnya mengutamakan kemenangan di game yang ketiga dengan keputusan 15-8 untuk 2-1 bagi acara regu berpasukan lelaki kumpulan A mengatasi pasukan Filipina di Bangkok. Satu perlawanan yang bukanlah mudah sebenarnya untuk Aziz Hafizul Ayazi dan juga Zulfendi Sumari yang dipaksa untuk bergelut sepanjang perlawanan ini. Dia juga tidak menjangka kerana mereka terpaksa untuk diseret sehingga ke game yang ketiga ini. Tetapi itulah yang boleh berlaku dalam sukan permainan sepak takraw ini, lebih-lebih lagi di pentas sukan C. Bagaimana negara-negara yang sedang memperkuatkan pasukan mereka dalam acara ini boleh datang dan melakukan kejutan. Lepas laku bukan pasukan pilihan tetapi upset yang boleh dilakukan mereka untuk mengecewakan nama-nama besar. Bila kita menyaksikan di game pertama kita dihukum dengan perbezaan 5 mata tetapi kita bangkit untuk dapatkan kemenangan 15-6 untuk dibezakan dengan 9 mata di hadapan Filipina. Dan di game yang ketiga itulah tampak lebih stabil permainan yang ditampilkan oleh Haziq Hafizul Ayazi dan juga Zulfendi Sumari untuk menewaskan Filipina untuk regu yang kedua dengan kemenangan 2-1 lepas regu yang pertama diwarisi oleh Syarosdi Azlan Alias dan juga Farhan Adam mencatatkan kemenangan bersih 2-0.
Gelar sepak takraw yang berlangsung sebentar tadi